kita ada 4 jenis. 1, kita ada beg. 2, kita ada payung. 3, kita ada keychain. 4, kita ada kacik kuku. Kalau macam tu, jadi gelar tangan ni dah. Yang mana? Yang ni? Ya tu. Boleh. Kejap Okey. Bahaya dia comel belakang sini. Tu lah. Ni payung. 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 Kacik kuku. Ngacik kuku kahwin nak ah. Puluk tu. Ni gelang Gelar dah lebih ni. Betul. Comel. Kalau kita beli online, boleh poh kau? Mestilah boleh. Selamat kau. Selamat. Sebab kita punya postage dilindungi insurans. Oh, tak usah risau. Nak beli online pun boleh. Ni. Kalau saya beli emas sini kan, saya nak jual sini juga. Boleh ke? Boleh sangat. Sebab kita akan bagi harga yang paling tinggi. Tapi yang penting surat pembelian kena simpan. Resip. Resip kena simpan lah. Nak jual emas sini. Yo. Kalau macam tu, saya dan dia minta diri dulu. Datang lagi. Okey, bye. Makasih dah. Bye-bye. Alhamdulillah. Boleh juga kahwin ni kau esok. Berapa demo ambil emas kahwin? Ni mah kahwin. Saat ni demo kata nak tolong kahwin. Tolong demo lah ni. Tolong kau pucu mana aku ni? Tolong ni kau demo lah. Saya demo nak patah. Go tu go ni siap lah kau dah. Go ni yang tak ada lagi. Patu. Patut kami tolong ni kau demo lah. Patah saya. Tak boleh aku tu. Tak apalah kahwin nak pergi jumpa bakal bini kahwin dah. Bekas demo. Pergi tu demo ambil lah. Basuh bui pergi payung jakat aku agak periuk. Nombor telefon bakal bini kahwin ada. Demo basuh gapo dia? B ke saya? Basuh laya aku nak mu cari diri lah. Daripada aku win nombor telefon, gawe aku baik aku beli emas baru. Tak apalah, kahwin cari sendiri lah. Kau juga aku.